Siapa? Sabar dulu, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Baikis binti Suko. Jadi untuk lagu kanak-kanak yang saya pilih ialah lagu Twinkle Twinkle Little Star. Pertama sekali latar belakang untuk lagu ini adalah salah satu lagu kanak-kanak yang paling popular di dunia dan ia mempunyai sejarah yang menarik serta beberapa lapisan makna. Lagu Twinkle Twinkle Little Star pertama kali ditulis dalam bentuk puisi oleh Jane Taylor, seorang penulis dan penyair asal Inggeris pada tahun 1806. Puisi ini berjudul The Star dan mula diterbitkan dalam sebuah koleksi puisi kanak-kanak berjudul Rhymes for the Nursery. Okay, terus. Terus ke persediaan terus. Persediaan. Okay. Untuk teknik memimpin, gerak isyarat asas memimpin untuk lagu Twinkle Twinkle Little Star, saya boleh menggunakan gerakan tangan yang jelas dan sederhana untuk menunjukkan tempo yang lambat atau sederhana. Seterusnya, persediaan. Sebelum memulakan lagu, saya akan beri isyarat persediaan dengan mengangkat tangan untuk memberi petunjuk bahawa lagu akan dimulakan. Seterusnya, Queuing. Dah ke? Queuing nanti. Okay, queuing pula. Saya memberi isyarat kepada bahagian tertentu, contohnya instrumen atau perkumpulan vokal apabila mereka perlu masuk ataupun berhenti. Seterusnya, skor. Sekali pula. Okay. Untuk skor, meter dalam skor ini adalah meter 4/4 dan terdapat tempo iaitu sebanyak 72. Key bagi lagu ini adalah C major dan instrumen yang digunakan adalah piano. Seterusnya terdapat 12 bar dalam skor ini. Okey, aku terus. Kau main? Apa? Aku terus.